Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cuba tengok, cari ikan kerapu ataupun sembilang. Okey, sembilang dekat batu sembilang karang pun orang panggil kan. Lagi satu cuba try cari ikan kerapu. Kira lah ikan apa yang ada dekat-dekat batu-batu ni, dekat batu ni kan. Okey, cuba tak nanti apa-apa saya akan buat video semua kan. Saya cuba tengok cari ada tak. Kalau apa-apa lagi saya terus upload ke video. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, lanjut. Okey, kita mulakan operasi tengok mencari kerapu. Sembilang ke kerapu, orang kata banyak kan sebelah batu ni banyak ikan kerapu dengan sembilang, betul tak? Kita cuba tengok lah. Cuba ke depan tengok. Okey. Cantik okey, kita try tengok. Ui. Kita pakai mata halus ya. Kan. Saya pakai mata halus saja. Kita tengok. Tu dia, naik dah tu. Betul lah dikatakan kalau celah batu ni macam-macam ada noh. Kalau celah batu ni macam-macam ada. Okey. Okey. Ni ikan apa ni? Okey. Alhamdulillah. Kita tengok yang pertama. Okey, kita try lagi. Ni semua kawasan batu ni. Kalau ayak surut nampak batu dia. Okey, ada sembilang kan. Selalunya celah batu ni sembilang dah.
Oh, 9. 9. Oh, 9. 9. Oh, alhamdulillah. Oh, besar juga saiz dia. Okey. Dah berjaya. Okey, dah berjaya. Okey, dah berjaya. Okey. Nanti Sat. Kena pi bawa ambil jut. Kalau tidak kena ambil dia penjuk dah. Okey. Kalau tidak ikan ni terlepas. Okey. Kita ambil jut, kita ambil ni. Dia punya tali dah. Okey. Okey. Yang ni tadi saya mengai depan ni tadi. Tadi saya mengai depan ni. Saya mula-mula main tadi saya mengai depan ni. Macam tu juga, saya buat macam tu juga. Okey. Yang ni mungkin saya tak dan buat video tadi. Saya minta maaf lah. Okey. Okey. Sekarang kita pergi ambil. Okey. Okey, kita cuba kita try lah. Okey. Apa-apa lanjut. Sat-sat kita tambah lagi, tambah umpan. Umpan jangan terlupa. Sat lagi. Dan. Okey. Dia kena ada player. Kalau tak ada player dia punya duri dia tu bahaya. Okey. 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 Macam mana pun kena pakai ni dulu. Yang ni kita kepit mulut dia. Bila kita kepit mulut dia, terus dia tak boleh bawa, dia tak boleh bawa apa dah. Okey. Okey. Janganlah sikit. Jaga. Siapa yang apa dah? Yang apa? Kena 9 ni, kena hati-hati tau. Dia punya sengat dia. Dia punya sengat dia. Kalau kena, payah menjerit. Okey. Saiz ni saja. Saiz ni saja. Okey, nak. Okey. Macam ni kita bolehlah kerat. Kita bantu dia. Tapi yang ni gunting dia tak pun nak power lah. Tapi kita kerat bila korang dia tak ada tajam dia tu kan. Okey. Cantik. Okey, cantik. Okey. Sekarang kita enjoy masuk dalam ni. Enjoy sekali. Okey, sama kawan-kawan dia. Okey. Sama-sama kawan dia sekali, sepupu dia apa semua kita masuk dalam ni sekali. Okey. Settle. Okey. Inilah untung ada yang ni. Okey. Cantik. Sekarang selalunya saya pakai saiz halus. Saiz halus saja. Okey. Saya tak pakai saiz besar kalau saya mengai kat tepi ni kan. Selalunya apu banyak ni. Celah batu ni.
Kita lanjut depan sikit. Kita lanjut depan sikit. Okey. Okey. Okey, kita duduk lah. Boleh nampak dah. Tu dia, papu nampak? Papu. Papu dia suka celah batu. Okey. Papu dia suka celah batu. Nampak? Manis-manis ada. Jangan takut. Okey, kita pakai ni. Dia telan saya rasa ni. Saya rasa telan. Ada yang ni untung. Sahabat kena beli yang ni macam saya pakai. Ni macam ni. Saya beli. Yang ni dia bagus lah. Okay. Dia kena buka kat insang tau. Dia kena buka kat insang ke. Kalau kita tarik memang tak boleh. Kecuali kalau ada pelayar. Ada pelayar boleh ha. Dia ada pelayar dah. Pelayar dia boleh ha. Kalau tak ada pelayar susah. Dia punya ni nak buang lah. Okey. Nampak. Okey. Lanjut. Nampak. Dah banyak lah kan nampak. Saya besar, saya kecil. Milang semua ada. Okey. Lanjut. Kita lanjut lagi. Kita cari lagi. Okey. Okey, ni kita tambah lagi. Mungkin dia tak nampak, kita tambah lagi umpan. Kan? Tambah lagi. Jangan sangka kalau besar besar sok ni boleh naik besar ikan.
tu dia. Nampak? Nampak tak saya kata? Kalau umpan besar, dia dah bagi besar sikit. Ni ikan apa? Ikan ud-ud dah. Ikan apa ni? Okey. Okey. Dia telan tu. Dia telan tu. Dia telan tu, sahabat tu. Tak. Apa yang ni dia telan. Kita pakai ni. Kita robek dia pakai ni. Okey. Itu kita tengok apa yang dia. Dia telan. Okey, dia telan kita buat ini. Kita buat gitu, kau insang dia, kan? Okey. Kau insang dia dan kelak-kelak kita buang. Okey. 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 Mudah saja. Kalau buang kau insang dia mudah. Okey. Okey. Oh, dia. Okey. Kita campur sekali dengan kawan dia. Adik dia, ni adik dia ni. Kita campur sekali dengan adik dia. Okey. Adik dia kita lambat masuk. Okey. Okey, campur sekali dengan adik dia. Kita